yang telah saya katakan, kesejahteraan itu bagi anggota sangat-sangat penting sebagai satu penghargaan, penzahiran penghargaan dan terima kasih kerajaan kepada anggota-anggota kerana mereka lah negara ini aman, damai, kerana mereka lah negara ini selamat dan juga berdaulat. Dengan demikian rakyat hidup bebas untuk lakukan apa sahaja dan negara ini boleh dimakmurkan dan rakyat mendapat manfaatnya. Jadi pengorbanan oleh anggota ini tidak ada tolok bandingnya, dan atas sebab itulah kita beri penekanan pada soal kesejahteraan dan ditambah pula dengan program inisiatif daripada kerajaan yang diilhamkan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu Jelajah Wira Madani.